harapan saya adalah untuk Shahnaz menang. Akbar. Harapan saya adalah alhamdulillah dengan 13 pencalonan yang ada, kepada semua pelakon, semua yang telah bekerja di balik tabir, even kepada Syafiq, Abi dan kepada semua, even the music pun kita dapat, alhamdulillah. So hopefully kita menang lah, tu je lah nak cakap. Thank you very much. Balik soal lepas saya macam kata lah, baik kali tercalon tapi sangkutnya tak pernah lagi. Itulah. Okay, komen sikit. Saya pernah menang waktu kali pertama saya masuk festival filem, iaitu Pengarah Harapan. Lepas tu tak menang lah, tapi menang kategori lain lah, maksudnya filem box office. Tapi of course lah, saya mengharap kali ini menang. Tapi kalau tak menang pun tak apa, tahun depan ada lagi. Menang untuk mana tu? Black Brothers ke? Tak kisah Black Brothers ke Solos ke, dua-dua saya happy. Shahnaz, ramai yang letakkan harapan untuk you menang pelakon lelaki terbaik. Komen. Saya sebenarnya saya tak pernah kisah pun untuk menang. Tapi sebab bila dekat situ, satu benda je yang saya mengharapkan daripada FFM. Saya datang hari ni sebenarnya benda yang saya nak cakap adalah jangan sibuk bila tengok orang menang dekat luar, kita kena bagi orang tu menang kat Malaysia. Jadi usahakan tanah air kita sendiri punya filem. Itu je saya cakap. Sorry sebab saya tak peduli pun. Sorry bos. Betul. Apa? Jangan sebab negara lain bagi dia menang tapi kat sini kau nak terpaksa bagi menang. Make sure menang tu adalah satu benda yang berkualiti. Even kalau saya tak calon pun tak apa. Yang penting filem tu filem berkualiti. Dan filem tanah air. Ini festival filem Malaysia, bukannya festival filem luar. Respect that.